Okey tuan-tuan, selesai kongsian pada hari ini. Jadi kita akan simpan emas-emas daripada pihak Public Gold. Jadi tuan-tuan ingat tuan-tuan, apabila kita beli emas tuan-tuan, kita mesti dapat emas fizikal. Jangan kita beli emas tak dapat emas fizikal. Nanti kena scam tuan-tuan. Beli emas tak dapat emas fizikal, kemungkinan besar tuan-tuan akan kena scam. Sebab tu langkah pertama ataupun soalan yang pertama tuan-tuan nak mulakan simpanan emas, pastikan tuan-tuan tanya dulu. Oh, saya beli dengan syarikat ni dapat emas fizikal tak? Kalau dapat emas fizikal, alhamdulillah selamat. Kalau tak dapat emas fizikal, maka tuan-tuan perlu lari cepat-cepat tuan-tuan. Takut-takut itu adalah scammer. Jadi, nak mudah tuan-tuan, simpan saja bersama dengan Public Gold. Ada dealer-dealer yang proven, dealer-dealer yang aktif, sampaikan ilmu kepada tuan-tuan, yang ikhlas sampaikan ilmu tuan-tuan, supaya tuan-tuan pun jadi kaya dengan emas. Dealer-dealer Public Gold ni, dia pun dapat manfaat yang banyak daripada simpanan emas, dan dia share kepada tuan-tuan ilmu berkaitan dengan emas, supaya sama-sama kita dapat manfaat daripada simpanan emas tuan-tuan. Dan kalau tuan-tuan tengok di Malaysia tuan-tuan, ramai pakar kewangan pun menabung emas ataupun menyimpan emas bersama dengan Public Gold. Jadi tuan-tuan, saya sarankan kepada tuan-tuan yang nak mulakan simpanan emas, boleh buat perbandingan dengan syarikat-syarikat yang lain. Cuma yang terbaik yang ada di Malaysia sekarang adalah emas Public Gold. Jadi tuan-tuan nak saya bantu tuan-tuan mulakan simpanan pertama, insya-Allah saya akan guide sebaiknya tuan-tuan boleh DM saya.